Pintu rumah papan lama itu dihempas kuat. Seorang lelaki melangkah masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya pucat lesi. Di kedua-dua belah tangannya, dia menatang sebuah periuk besar dengan cermat. Dengan nafas yang tercungap-cungap, dia meletakkannya di atas meja kayu usang hingga meja itu hampir ranap. Tudung periuk itu bergegar, menampakkan wak panas yang berkepul-kepul keluar. Serta-merta, bau yang sangat aneh memenuhi seluruh ruang tamu. Seorang wanita tua yang sedang duduk di sudut bilik terperanjat. Dia merenung periuk itu dengan rasa cemas. Ini karya apa, Azman? Soalnya dengan suara yang bergetar. Tetapi menantunya itu hanya tersenyum sinis. Kenapa baunya begitu hanyir? Dan kenapa ada bunyi seakan-akan tulang berlaga kedengaran dari dalam periuk? Jangan lupa ikuti saluran kami dan aktifkan loceng notifikasi untuk bersama-sama kami dalam perjalanan mencari kebenaran dengan cerpen 365 hari. Petang itu, cahaya matahari di Rawang, Selangor, memancar dengan garangnya. Udara yang kering dan berbahang menyebabkan setiap hembusan bayu terasa panas membakar kulit. Di sebuah lorong kecil di kawasan Kampung Seri Damai, terdapat sebuah rumah papan setingkat yang berdiri sepi. Kat pada dinding kayunya sudah mula pudar di mamah usia. Rumah itu adalah tempat tinggal seorang wanita tua bernama Aminah. Usianya sudah menjangkau 60-an. Rambut Makcik Aminah sudah memutih sepenuhnya dan belakang badannya mula membongkok sedikit. Setiap hari, Makcik Aminah menjalani kehidupannya dalam sunyi sepi. Sejak arwah suaminya meninggal dunia lebih 10 tahun yang lalu, dia sudah terbiasa hidup seorang diri. Zarina, anak perempuan tunggalnya, sudah lama berkahwin dan berpindah ke negeri lain bersama suaminya. Kepulangan anaknya untuk menziarah boleh dikira dengan jari dalam setahun. Oleh sebab itu, rumah kecil di lorong Kampung Seri Damai itu selalunya hanya diisi dengan bunyi tapak kaki Makcik Aminah, suara dari radio buruk yang menjadi teman setianya dan alunan doa yang dibacanya perlahan setiap malam. Tetapi pada petang itu, kesunyian rumahnya tiba-tiba dipecahkan. Dari jauh, kedengaran bunyi tapak kaki yang melangkah laju semakin mendekat. Tidak lama kemudian, susuk tubuh Azman, menantunya, muncul bersama sebuah bungkusan besar di tangannya. Nafasnya tercungap-cungap, peluh sebesar jagung membasahi dahinya. Namun, senyuman lebar terukir di wajahnya. "Mak, saya ada bawa lauk sedap untuk makan tengah hari," katanya sambil meletakkan sebuah periuk besar di atas meja kayu di tengah rumah. Makcik Aminah agak terkejut. Sudah lama Azman tidak datang menziarah seorang diri. Selalunya, dia hanya akan bertemu menantunya itu apabila Zarina pulang bersama. Walaupun begitu, Makcik Aminah tetap cuba menyambutnya dengan ramah. "Aduhai, susah-susah saja kamu, Azman. Sup sayur biasa pun cukuplah untuk perut tua mak ni," katanya dengan nada lembut. Azman ketawa sambil melambaikan tangannya seolah-olah itu bukan perkara besar. "Mak, ini bukan lauk biasa. Ini daging istimewa tau. Saya renih semalaman. Mak mesti suka punya." Dengan berhati-hati, dia perlahan-lahan membuka tudung periuk. Serta-merta, bau hanyir yang kuat menusuk hidung dan tersebar ke seluruh bilik. Makcik Aminah mendekati periuk itu, cuba menghidu dengan lebih jelas. Tetapi bukannya bau wangi seperti ayam panggang atau kari daging yang biasa dihidunya. Apa yang menusuk hidungnya adalah bau yang sangat aneh. Ada rasa tengik bercampur dengan bau hanyir yang samar-samar, membuatkan bulu romanya meremang. Dia menelan air liur, cuba menyembunyikan rasa aneh yang dirasainya. Ini daging apa, Azman?" tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar. Azman menoleh sekilas lalu tersenyum nipis. "Katakanlah ini daging istimewa, Mak. Nanti Mak cuba dulu. Bukan selalu saya dapat datang bawa lauk macam ni." Makcik Aminah terdiam, tangannya memegang kerusi untuk cuba menenangkan diri. Selama ini, dia tahu Azman bukanlah menantu yang baik. Lelaki itu terkenal suka melepak, berjudi, malah berhutang keliling pinggang. Zarina pernah beberapa kali mengadu kepadanya, tetapi akhirnya akan cair dan kembali kepada suaminya kerana pujuk rayu. Kini apabila melihat Azman membawa sebuah periuk besar berisi daging, perasaan aneh yang bercampur dengan syak wasangka mula menyelubungi hatinya. Azman mengambil sebuah mangkuk mencedok seketul daging bersama kuah pekat ke dalamnya, lalu meletakkannya di hadapan Makcik Aminah. Mak, cuba rasa dulu. Saya jamin rasanya memang terbaik." Makcik Aminah merenung mangkuk itu lama. Daging itu berwarna perang kemerahan. Uratnya kelihatan lebih tebal dan aneh berbanding daging lembu atau kambing yang biasa dimasaknya. Tangannya sedikit terketar-ketar semasa mengangkat sudu. Sekelip mata, kenangan lalu muncul di fikirannya.
Dia teringat zaman mudanya ketika dia dan arwah suaminya sering makan lauk pauk yang ringkas seperti sup sayur, ikan goreng atau sambal belacan. Semuanya begitu biasa, ringkas dan penuh dengan rasa syukur. Tetapi apa yang ada di hadapannya kini membuatkan dia berasa asing di rumahnya sendiri. Dengan teragak-agak, dia akhirnya menyuap secebis kecil daging itu ke dalam mulutnya. Sebaik sahaja daging itu menyentuh lidahnya, Mak Cik Aminah merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasainya sebelum ini. Urat dagingnya terlalu liat, rasa kuahnya sedikit pahit melekat di lidah dan ada bau hanyir yang seolah-olah meresap jauh ke dalam perutnya. Dia segera menekuk mulutnya untuk menahan rasa mual. Azman hanya ketawa kecil melihat riak wajah ibu mentuanya. Mula-mula memang macam ni, Mak. Nanti bila dah makan selalu, sedaplah. Dah biasa nanti. Tetapi Mak Cik Aminah tidak dapat menipu perasaannya sendiri. Jantungnya berdegup kencang. Rasa syak wasangka semakin menjadi-jadi. Dia merenung tajam ke arah Azman seolah-olah ingin menggali jawapan yang tersembunyi di sebalik senyuman nipis itu. Petang yang sepatutnya tenang di rumah usang di kampung Seri Damai itu kini telah berubah menjadi permulaan kepada sebuah rahsia besar yang akan menggegarkan seluruh komuniti. Setelah menelan cebisan daging kecil yang membuat perutnya bergelora itu, Mak Cik Aminah hanya duduk terdiam. Di luar jendela, matahari petang di Rawang masih terik membakar. Burung-burung yang tadinya riuh berkicauan di atas pokok mempelam jiran sudah senyap, berlindung di bawah rimbunan daun. Radio usang di sudut bilik mengeluarkan suara sayup-sayup melaporkan berita tentang masalah ekonomi yang masih belum pulih sejak krisis melanda. Suara penyampai berita yang sedikit serak itu bertukar kepada satu pengumuman ringkas. Seorang pelajar perempuan sekolah menengah bernama Nurul Huda binti Sulaiman dilaporkan hilang sejak malam tadi. Pihak polis memohon kerjasama orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat untuk tampil membantu siasatan. Nama itu terngiang-ngiang di telinga Mak Cik Aminah, Nurul Huda. Dia seakan-akan pernah melihat gadis itu berjalan di hadapan rumahnya dengan pakaian seragam sekolah, beg galasnya tergantung rantai kunci anak patung kecil. Mak Cik Aminah menelan air liur sekali lagi. Di hadapannya, Azman masih duduk bersilang kaki dengan selesa, seolah-olah rumah itu miliknya. Dia menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asap yang bercampur dengan bau hanyir dari periuk. Bau campuran itu membuatkan Mak Cik Aminah sesak nafas. "Mak minumlah air," kata Azman sambil menghulurkan segelas air. "Saya letak kuah sikit, biar panas-panas." "Tak apalah, Mak nak buat air halia sendiri," jawabnya cuba menjadikan suaranya senormal mungkin. Dia bangun dan berjalan perlahan ke dapur, cuba melangkah sepelan yang boleh. Di atas para, dia mencapai halia, gula batu dan sebuah periuk kecil. Tangannya yang berkedut bekerja secara automatik, mengupas halia, mengetuknya, lalu merebusnya. Wap wangi dari air halia mula merebak, cuba melawan bau aneh yang masih datang dari ruang tamu. Azman menjenguk ke dapur. "Wah, wanginya, Mak. Pandai betul Mak buat air halia. Nanti saya nak bawa balik sebekas." Mak Cik Aminah mengangguk tanpa memandangnya. Ekor matanya terpandang kasut Azman yang ditinggalkan berhampiran pintu. Ada kesan kotoran berwarna perang gelap bercampur tanah yang masih lembap. Kesan itu melekat di lantai seperti tompokan yang tidak mahu hilang. Dia teringat, malam semalam hujan turun sekejap, membuatkan jalan di lorong itu basah dan becak. Tetapi kenapa tanah di kasut itu kelihatan seperti bercampur dengan sesuatu yang lain? Ada bau hanyir seakan-akan bau darah yang sama-sama. "Azman, kamu dari mana tadi?" Mak Cik Aminah akhirnya bertanya sambil menghidangkan air halia. Azman menghirup air itu sekali teguk. Wajahnya kelihatan segar serta merta. "Dari pasar, Mak. Tadi kawan saya yang jual daging tu ada bagi daging elok. Katanya daging susah nak dapat. Rugi kalau tak ambil. Jadi saya masaklah kat rumah kawan semalaman. Lepas tu bawa sikit untuk Mak." "Oh, kawan kamu yang mana satu?" Mak Cik Aminah cuba menduga, suaranya berhati-hati. "Area dekat Lebuh Raya tulah, Mak." "Gudang dekat kebun terbiar tu," jawab Azman terlalu pantas, lalu ketawa kecil seolah-olah mengejek kebimbangannya sendiri. "Alah, Mak ni pun. Asyik syak wasangka saja. Saya ni kan menantu yang baik." Ayat itu kedengaran janggal kerana disebut dengan terlalu bersahaja. Mak Cik Aminah mengalihkan pandangannya ke sudut bilik. Periuk besar itu kelihatan seperti objek asing yang tidak sepatutnya berada di rumahnya. Dia cuba untuk kembali duduk tetapi badannya menolak untuk mendekati. Tiba-tiba wujud satu jarak yang luas antara dirinya dengan meja makan yang pernah menjadi saksi doa-doa ringkas dan kesunyian panjangnya.
Ketika Azman bangun untuk ke tempayan air bagi mencuci tangan, Makcik Aminah mengambil kesempatan. Dia berjengket mendekati periuk itu, menahan nafas, lalu membuka sedikit tudungnya. Wak panas berkepul-kepul. Di permukaan kuah, pelbagai rempah seperti serai, daun limau purut dan lengkuas terapung-apung seolah-olah cuba menyamar menjadi sesuatu yang normal. Tetapi jauh di bawahnya, seketul daging kelihatan sangat aneh. Uratnya terlalu tebal, potongannya tidak sekata. Ada sesuatu yang kelihatan seperti sendi kecil timbul seketika sebelum hilang kembali di bawah permukaan kuah yang pekat. Jantung Makcik Aminah berdegup kencang. Dia segera menutup tudung periuk, kedua-dua tangannya menggigil. Mak! Suara Azman kedengaran dari belakang rumah. Ada sabun cuci tangan tak? Tak ada. Sabun buku tu saja yang ada. Dekat tempayan, atas para buluh tu, jawab Makcik Aminah pantas. Dia bergerak ke pintu, mengintai melalui celah dinding papan. Dari situ, dia dapat melihat Azman berdiri membelakanginya, sibuk menyental tangannya. Baju ti yang dipakainya basah lencun di bahagian belakang, mungkin kerana peluh atau sesuatu yang lain. Makcik Aminah menepis fikiran itu. Dia takut pada bayang-bayang yang dicipta oleh syak wasangkanya sendiri. Di dalam hati, Makcik Aminah mula merancang. Dia perlu membuktikan sesuatu tetapi dia tidak boleh bertindak terburu-buru. Dia memandang jam dinding usang. Waktu tengah hari hampir berlalu. Dia memutuskan untuk memberitahu Azman dia mahu ke rumah jiran dengan alasan hendak meminta gula. Alasan semudah itu tidak akan menimbulkan syak. Dia mencapai sebuah beg kain kecil. Mak nak ke rumah Mak Timah sekejap ya? Gula dah habis. Azman tunggu sekejap. Azman menoleh. Jangan lama-lama, Mak. Nanti lauk ni sejuk pula. Sekejap saja, jawab Makcik Aminah. Dia melangkah keluar dari rumah. Matahari memantul di atas jalan tar yang merekah. Beberapa orang kanak-kanak sedang bermain guli. Seorang lelaki sedang membaiki rantai basikal di bawah pokok mangga. Jauh di sana, kedengaran pengumuman dari pembesar suara surau kampung ditiup angin. Makcik Aminah berjalan perlahan, tetapi tujuannya jelas. Di simpang lorong, ada sebuah bengkel motosikal kecil milik Pak Cik Ismail, jiran yang selalu membantunya. Di situ, selalunya ada orang singgah untuk mengisi angin tayar, berbual-bual atau sekadar menumpang teduh. Dia singgah ke rumah Mak Timah untuk meminta secawan gula sebagai alasannya. Selepas itu, dia menyeberang ke bengkel motor. Pak Cik Ismail sedang membongkok. Tangannya hitam comot dengan minyak enjin, sedang membaiki motosikal usang milik seorang pemandu teksi yang semua orang panggil Pak Din. Assalamualaikum Pak Cik Ismail. Sapa Makcik Aminah perlahan. Waalaikumsalam Makcik Aminah. Panas-panas macam ni, kenapa keluar rumah? Pak Cik Ismail menegakkan badan, mengelap peluh dengan tuala kecil di bahunya. Ada apa-apa ke Makcik? Makcik Aminah menelan air liur. Kata-kata seolah-olah tersekat di kerongkongnya. Dia menoleh sedikit untuk memastikan tiada siapa yang mendengar. Makcik nak cakap sikit dengan kamu, Ismail. Nada suaranya membuatkan Pak Cik Ismail faham. Dia memberi isyarat kepada Pak Din untuk menunggu sebentar, lalu menjemput Makcik Aminah duduk berbual di sudut bengkel yang lebih teduh. Ada apa, Maksik? Azman. Dia bawa satu periuk besar ke rumah Makcik. Makcik Aminah memulakan perbualan dengan perlahan. Katanya daging susah nak dapat. Dia renih semalaman. Oh, tak pernah pula nampak si Azman tu macam tu. Pak Cik Ismail cuba tersenyum tetapi matanya masih menyimpan kebimbangan. Dia tahu reputasi Azman. Semua orang di kampung itu tahu. Makcik dah rasa sikit. Suara Makcik Aminah semakin perlahan. Rasa dengan baunya pelik. Ismail, pahit dan hanyir. Makcik takut. Tadi radio pun baru umum ada budak sekolah hilang. Pak Cik Ismail memejamkan matanya seketika, lalu mengeluh panjang. Makcik syak dalam periuk tu. Makcik Aminah tidak berani menghabiskan ayatnya. Dia hanya mampu mengangguk perlahan, tangannya menggenggam beg kain dengan erat. Pak Cik Ismail merenung ke hadapan, lalu berkata dengan nada yang lebih lembut. Baiklah, Makcik, kita jangan buat kesimpulan dulu. Nanti saya ikut Makcik balik rumah. Kita tengok sama-sama. Kalau perlu, baru kita panggil ketua kampung. Tapi Makcik jangan duduk seorang diri. Makcik Aminah mengangguk sekali lagi. Sedikit rasa lega mula terasa di dadanya, hanya kerana dia tidak perlu lagi menanggung syak wasangka itu seorang diri. Mereka berdua berjalan beriringan pulang ke rumah kecil di lorong itu. Matahari sudah sedikit condong, bayang pokok mempelah memanjang di atas tanah.
Dari jauh, mereka melihat pintu rumah Makcik Aminah masih terbuka. Azman sedang duduk di atas kerusi rotan, memandang ke arah jalan seolah-olah sedang menunggu seseorang. Apabila melihat Makcik Aminah berjalan bersama Pakcik Ismail, riak wajahnya sedikit berubah. Senyuman muncul kembali, tetapi senyuman yang terlalu pantas dan kelihatan dibuat-buat. Ada tetamu rupanya. Eloklah Pakcik Ismail datang, saya pun nak ajak rasa sekali. Daging sedap ni Pakcik, katanya sambil bangun menyambut. Mak ni terkejut agaknya. Belum biasa lagi. Pakcik Ismail menyambut sapaannya sekadar berbasa-basi. Terima kasih, Azman. Tapi Pakcik baru lepas makan kat kedai tadi. Nak rehatkan perut dulu. Dia menoleh ke arah Makcik Aminah. Minta izin duduk sekejap ya, Makcik. Duduklah, Ismail, jawab Makcik Aminah. Dia meletakkan cawan berisi gula di atas meja sebagai bukti dia benar-benar ke rumah Mak Timah. Ni gulanya. Azman ketawa kecil. Wah, sampai ke rumah Mak Timah Mak pergi ya. Duduklah dulu. Dia duduk semula. Tetapi kakinya tidak diam. Kasutnya digerak-gerakkan, jari jemarinya mengetuk paha mengikut irama yang hanya didengarinya sendiri. Azman, Pakcik Ismail memulakan bicara dengan nada tenang. Makcik Aminah kata kamu renih daging ni semalaman. Kamu buat kat mana? Rumah kamu ke? Azman menggeleng. Rumah kawan Pakcik. Dapur dia besar. Senang nak bagi empuk. Kawan yang mana satu? Soalan itu seperti lontaran batu kecil untuk menguji kedalaman air. Tidak memaksa tetapi mahukan jawapan yang jelas. Aduh, banyak tanya pula Pakcik ni. Azman mengesut sedikit menjauhi meja, ketawa sambil mengerling. Kawan-kawan peniaga jugalah. Ada yang tak suka nama disebut. Pakcik Ismail merenungnya lama. Makcik Aminah melihat renungan jirannya itu, renungan seseorang yang biasa berhadapan dengan orang yang menyembunyikan sesuatu. Dia tidak menunjukkan kemarahan, tetapi sangat tegas. Dari luar, kedengaran bunyi basikal lalu, seorang remaja menjerit memanggil kawannya. Segalanya kelihatan normal, tetapi di ruang tamu rumah Makcik Aminah, suasana semakin tegang. Azman bangun dan berjalan ke arah periuk. Dia menggunakan senduk besar untuk mengacau isinya. Wap panas berkepul-kepul memenuhi bilik sekali lagi. Tiba-tiba, suara dari radio kedengaran lagi. Ia adalah berita susulan. Pihak berkuasa memohon kerjasama penduduk yang tinggal di sekitar Lebuh Raya Utara Selatan. Jika terdengar sebarang bunyi aneh pada malam kemarin, sila laporkan. Makcik Aminah terasa lututnya lemah. Azman berhenti mengacau, memandang radio sekilas, kemudian berlagak seperti tiada apa-apa berlaku. Berita sekarang ni suka besarkan cerita kecil, gumamnya. Mungkin berita tu cuma nak kita sama-sama prihatin, balas Pakcik Ismail, suaranya mendatar. Azman menoleh memandang mereka berdua. Kali ini, senyumannya hilang. Ada kilasan keletihan di matanya dan sesuatu yang menyerupai ketakutan yang tersembunyi. Saya penat, katanya pendek. Asyik orang datang kutip hutang. Bila saya bawa makanan, orang syak macam-macam pula. Kalau macam tu, biarlah kami tolong buktikan yang tak ada apa-apa yang tak kena, balas Pakcik Ismail dengan nada yang sama tenang. Untuk kelegaan hati kamu juga. Azman meletakkan senduk menghentaknya kuat di tepi periuk. Dia berjalan ke pintu memandang keluar, kemudian masuk semula seolah-olah sedang mencari sesuatu. Saya nak ke tandas sekejap, katanya, suaranya tiba-tiba menjadi serak. Dia terus berjalan ke belakang rumah. Sebaik sahaja bunyi tapak kaki Azman hilang, Pakcik Ismail segera mendekati Makcik Aminah. Makcik, saya minta izin ya. Saya nak tengok sikit isinya. Makcik okey? Makcik Aminah merenung periuk itu, lalu mengangguk perlahan. Makcik tak nak fikir bukan-bukan, tapi hati ni tak sedap. Pakcik Ismail mengangkat tudung periuk dengan sangat berhati-hati. Cukup sekadar untuk mengintai sekejap. Wap panas menerpa wajahnya. Dia menunggu wap itu reda, menundukkan sedikit kepalanya, lalu mengerutkan dahi. Daging ni peliklah, Makcik, bisiknya. Saya dah biasa tengok daging, tapi bentuk macam ni tak normal. Urat-uratnya. Dia tidak menyambung kata-katanya. Makcik Aminah menekuk mulut. Udara di sekelilingnya terasa menipis, nafasnya sesak. Ismail, kita panggil ketua kampung ya? Nanti dulu, Makcik. Jangan buat kecoh lagi, kata Pakcik Ismail pantas. Kita tunggu Azman keluar dulu. Nanti kita cakap baik-baik dengan dia. Makcik duduk diam-diam dulu. Bunyi tapak kaki Azman kedengaran dari belakang rumah. Dia kembali dengan wajah yang basah, rambutnya lembap. Matanya memandang mereka berdua silih berganti, seolah-olah sedang menimbang sesuatu. Korang buat apa? Tanyanya dengan nada tajam. Makcik Aminah cuba menyusun kata.
Mak rasa kita makan nanti sajalah. Mak nak ajak Mak Timah makan sekali. Ramai-ramai baru ada selera sikit. Azman mengecilkan matanya. Kenapa nak ramai-ramai pula? Ini kan rumah Mak. Saya ni menantu Mak. Mak takut apa? Nada suaranya membuatkan bulu roma Makcik Aminah meremang. Pakcik Ismail bergerak berdiri di tengah melindungi Makcik Aminah. Pakcik nak ke pondok pengawal sekejap, katanya. Ada urusan dengan ketua kampung. Azman mendongak. Urusan apa? Urusan komuniti, jawab Pakcik Ismail tanpa mengubah nada suaranya. Keheningan menyelubungi seketika. Kemudian Azman tersenyum lagi, tetapi kali ini senyumannya tidak sampai ke mata. Silakan Pakcik, saya akan tunggu di sini. Mak pun jangan ke mana-mana ya. Pakcik Ismail melangkah keluar dengan tenang, tetapi Makcik Aminah kenal cara jalannya. Apabila dia bimbang, langkahnya menjadi sedikit lebih laju dari biasa. Dia tahu Pakcik Ismail akan kembali bersama seseorang yang boleh membantu atau sekurang-kurangnya menjadi saksi. Di dalam rumah, Makcik Aminah dan Azman terperangkap dalam ruang yang tiba-tiba terasa sempit. Azman kembali duduk, mengetuk jari di atas meja. Bunyinya seperti jam yang berdetik terlalu pantas. Mak, katanya perlahan. Mak percayakan saya tak? Soalan itu ringkas, tetapi membawa beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Sekelip mata, kenangan Makcik Aminah melimpah ruah. Saat Azman datang meminang anaknya, janji-janji manis, senyuman yang menghilangkan keraguan. Kemudian malam-malam di mana Zarina pulang dengan mata yang bengkak, dengan alasan hanya penat. Semua itu terhimpun menjadi satu soalan. Kepercayaan jenis apa lagi yang boleh diberikan kepada lelaki ini? Mak nak percaya, jawab Makcik Aminah, suaranya bergetar. Tapi hati Mak ni takut. Azman. Azman memandang periuk itu, kemudian kembali memandang Makcik Aminah. Dunia ni kejam, Mak, katanya, nadanya seperti orang yang sedang memberi ceramah tentang takdir. Orang baik tak selalunya kenyang. Kadang-kadang, kita kena pandai cari jalan untuk hidup. Kepandaian yang menipu hati orang lain tu bukan jalan hidup, Azman. Itu gaung namanya, balas Makcik Aminah perlahan. Angin petang meniup masuk ke dalam rumah, bermain dengan langsir usang. Bunyi tapak kaki beberapa orang kedengaran semakin dekat dari arah pondok pengawal. Makcik Aminah menoleh ke pintu. Susuk tubuh Pakcik Ismail muncul bersama ketua kampung dan dua orang jiran lelaki. Wajah mereka kelihatan serius, tetapi masih menjaga adab sebagai orang sekampung. Assalamualaikum. Sapa ketua kampung? Maaf mengganggu. Ada perkara sikit kami nak bincang. Azman berdiri. Senyumannya hilang. Ada apa ni? Ini rumah mak saya, bukan balai raya. Kami cuma nak pastikan semuanya baik-baik saja, jawab ketua kampung. Maklumlah, ada berita tak elok dalam komuniti kita. Kami nak semua penduduk rasa selamat. Azman membuka mulut kemudian menutupnya semula. Dia mengeling ke arah periuk kemudian ke wajah semua yang datang. Seketika, seluruh bilik terasa sesak. Bukan kerana jumlah orang, tetapi kerana sesuatu yang tidak kelihatan, kebimbangan, syakwasangka dan doa yang terlafaz dalam hati. Makcik Aminah merasakan tangan kirinya bergetar, tidak terkawal. Dia terpaksa memegang tepi kerusi untuk menstabilkan diri. Ketua kampung memandang Azman dengan pandangan yang tidak menghukum, tetapi juga tidak berkompromi. Azman, Pakcik boleh tengok apa yang ada dalam periuk tu supaya kita semua boleh tengok sama-sama, tak ada salah faham. Keheningan yang panjang terbentang seperti getah yang hampir putus. Azman kelihatan sedang menimbang-nimbang. Ada kilasan kemarahan yang muncul seketika sebelum padam di matanya. Bibirnya bergerak tetapi tiada perkataan yang keluar. Pada saat itu, Makcik Aminah merasakan sesuatu pecah di dalam dadanya. Campuran antara ketakutan, rasa jijik dan keinginan untuk melindungi rumahnya, membantu komunitinya dan menjaga nama baik anaknya. Dia bangun separa, nafasnya tercungap-cungap. Tolong. Suaranya keluar hampir tidak terkawal. Tolonglah buka periuk tu. Saya tak tahan lagi. Saya betul-betul tak tahan lagi. Kata-kata itu tidak kuat, tetapi jelas seperti kaca yang tiba-tiba retak. Suara Makcik Aminah memanggil orang-orang dari lorong. Seketika beberapa orang jiran yang kebetulan lalu berhenti, menoleh dan mendekat. Bunyi tapak kaki, bisikan, keluhan. Semuanya bergabung menjadi satu getaran yang merebak ke seluruh rumah kecil itu. Azman mengangkat tangannya seolah-olah mahu menghentikan sesuatu yang bergerak lebih pantas daripadanya. Jangan besarkan cerita ni. Suaranya pecah. Sudah terlambat. Makcik Aminah menyembamkan mukanya ke telapak tangan.
Dan buat pertama kalinya sejak petang itu bermula, dia membiarkan ketakutannya meletus menjadi satu jeritan pendek yang membelah udara. Ya Allah! Jiran-jiran kini berkerumun di hadapan pintu. Pak Cik Ismail bergerak berdiri berhampiran periuk. Ketua kampung mengangguk, memberi isyarat perlahan. Azman memandang ke kiri dan ke kanan seperti orang yang mencari jalan keluar di dalam bilik yang tiada pintu. Di luar rumah, matahari semakin rendah. Bayang-bayang memendek. Dan komuniti Kampung Seri Damai seakan-akan menahan nafas bersama-sama. Segala-galanya bergantung pada saat berikutnya. Bergantung pada sedikit keberanian yang perlu dikeluarkan. Dan bergantung pada kebenaran yang menanti untuk didedahkan di bawah tudung periuk yang telah tertutup terlalu lama. Suasana di dalam rumah kecil itu semakin tegang. Hujan yang mula turun mencurah-curah di atas bumbung zinc tidak mampu menenggelamkan bau hanyir yang menyelinap keluar dari periuk di atas meja. Mak Cik Aminah duduk dengan wajah pucat lesi, kedua-dua tangannya menggigil. Ketua kampung berdiri tegak, merenung Azman yang kelihatan gelisah. Azman, suara ketua kampung kedengaran berat. Kamu dapat daging ni dari mana? Azman tersenyum kelat. Kawan saya kat jeti Pak Cik benda murah, tak payah tanya banyak. Tetapi suaranya bergetar. Jari jemarinya tidak henti-henti memicit puntung rokok. Satu tanda dia sedang sangat bimbang. Mak Cik Aminah semakin tidak keruan. Ingatan kembali menejah. Malam semalam, dia melihat kasut Azman kotor berlumpur, kesan kotoran yang aneh, bukan tanah dari lorong rumahnya. Ketukan pintu yang kuat memecah kesunyian. Rupa-rupanya ketua kampung tidak datang seorang diri. Beberapa orang kampung sudah berkerumun di luar, turut terhidu bau aneh dari rumah itu. Dalam kumpulan itu, ada Puan Sakinah, ibu kepada pelajar perempuan yang hilang itu. Wajahnya dibasahi air mata. Azman, yeritnya. Malam semalam kau ada dekat kawasan asrama kan? Kau nampak anak aku tak? Azman segera menutup pintu dengan kuat. Saya tak tahu. Jangan kacau sayalah. Ketua kampung melangkah ke hadapan. Tidak dapat menahan sabar lagi. Dia berjalan terus ke meja dengan pantas. Tangannya mencapai tudung periuk. Azman cuba menghalang tetapi sudah terlambat. Tudung periuk diangkat. Wap panas berkepul-kepul keluar. Serta-merta semua orang terdiam. Di tengah-tengah ketulan daging berwarna gelap, kelihatan seketul tulang kecil berwarna putih pucat. Bentuknya terlalu mirip dengan tulang manusia. Mak Cik Aminah menjerit. Badannya rebah ke lantai. Ya Allah, apa benda ni? Air matanya mengalir deras. Ketua kampung merenung Azman dengan kemarahan yang meluap-luap. Cakap betul-betul. Azman, ini bukan daging biasa. Azman mengundur ke belakang. Wajahnya pucat seperti kertas. Itu cuma tulang binatang. Korang semua salah tengok, jeritnya. Tetapi tiada siapa yang percaya. Orang kampung yang mengerumuni di anjung mula berbisik-bisik. Ada yang menekuk mulut kerana mual. Ada yang menjerit menyuruh panggil polis. Puan Sakinah meraung histeria. Tangisannya menggegarkan seluruh rumah. Ya Allah, jangan cakap itu anak aku. Dan di tengah-tengah hujan lebat, rumah kecil Mak Cik Aminah telah menjadi pusat kepada sebuah kengerian dan kekecohan yang dahsyat. Kekecohan di rumah Mak Cik Aminah semakin menjadi-jadi. Orang kampung berasa asak di anjung, ada yang cuba masuk ke dalam walaupun hujan masih lebat. Tangisan Puan Sakinah bercampur dengan bisikan ketakutan. Semua mata tertumpu pada periuk yang berisi daging dan tulang misteri itu. Cepat telefon polis, jerit ketua kampung. Beberapa orang pemuda bergegas lari ke pondok pengawal komuniti. Tidak lama kemudian, bunyi siren kedengaran di hujung lorong. 2 buah kereta peronda berhenti dan beberapa orang anggota polis turun dari kenderaan dengan memakai baju hujan plastik. Mereka berjalan pantas ke arah rumah itu, wajah mereka serius. Sila ke belakang. Beri laluan. Arah seorang anggota polis. Orang kampung berundur. Walaupun mata mereka tetap tertumpu pada Azman. 2 orang pegawai masuk ke ruang tamu dan memandang ke arah periuk yang masih terbuka. Seorang daripadanya segera memakai sarung tangan, mengambil sebatang sudu logam dan mengacau perlahan-lahan. Sebaik sahaja melihat ketulan tulang yang mencurigakan itu, riak wajahnya serta-merta berubah. Segera simpan bahan bukti ini, katanya dengan suara tegas. Ada petunjuk jelas ini bukan tulang haiwan. Ayat itu membuatkan Mak Cik Aminah hampir pengsan. Dia terduduk di lantai, badannya menggigil, air mata membasahi pipi. Ya Allah, apa yang dah jadi dalam rumah aku ni? Bisiknya perlahan. Azman, yang dari tadi berdiri di sudut bilik, menjerit sekuat hati. Hei, jangan tuduh sebarangan. Itu cuma daging anjing saya beli kat jeti. Korang semua dah salah faham.
Tetapi kata-katanya tidak lagi bermakna. Dua orang anggota polis segera mendekatinya, menggari tangannya dengan pantas. Azman meronta-ronta, menjerit-jerit tetapi tiada siapa yang memihak kepadanya. "Diam, kamu kena ikut kami ke balai untuk beri keterangan," kata seorang pegawai. Orang kampung yang melihat kejadian itu mengeluh lega bercampur ngeri. Ada yang menekuk mulut menahan mual, ada yang berbisik menyebut nama Tuhan. Puan Sakinah yang berdiri di muka pintu rebah pengsan, jiran-jiran terpaksa memapahnya. Sementara itu, Makcik Aminah masih duduk di lantai. Pandangannya kosong, badannya lemah. Dia tidak pernah menyangka menantunya akan membawa aib dan kengerian sebegini rupa masuk ke dalam rumah kecilnya. Malam itu, komuniti kecil di Kampung Seri Damai menjadi sunyi sepi yang menyeramkan. Hujan sudah berhenti, meninggalkan lopak-lopak air yang memantulkan cahaya lampu jalan yang suram. Tetapi kesunyian itu bukanlah ketenangan, sebaliknya adalah bayangan ketakutan yang menyelubungi setiap rumah. Berita penangkapan Azman tersebar dengan pantas. Orang kampung berkumpul di kedai kopi, berbisik-bisik. Ada yang masih tidak percaya perkara sekejam itu boleh berlaku di komuniti mereka. "Memang tak berhati perut," kata seorang lelaki sambil menggeleng kepala. Dibuatnya pula di rumah Makcik Aminah, tambah seorang lagi. Sementara itu, di rumah papan itu Makcik Aminah duduk seorang diri. Polis telah membawa periuk dan semua bahan bukti. Kesan lumpur di lantai masih ada, bercampur dengan bau hanyir yang seolah-olah sudah melekat pada dinding. Dia memeluk lutut, merenung meja yang kini kosong. Hatinya hancur luluh. Dia berasa malu pada jiran-jiran, takut akan kata-kata umpatan dan yang paling penting, dia hancur hati dengan kenyataan bahawa menantunya mungkin terlibat dalam kehilangan seorang gadis. Air matanya mengalir tidak henti-henti. "Kenapa hidup aku jadi macam ni? Suami dah tak ada, anak jauh. Sekarang kena hadap benda ni pula," rintihnya. Ketua kampung datang menziarah bersama sebuah termos berisi teh panas. Dia meletakkannya di atas meja dan duduk di sebelah Makcik Aminah. "Sabarlah, Makcik. Ini bukan salah Makcik. Kami semua tahu Makcik orang baik. Jangan salahkan diri sendiri." Tetapi Makcik Aminah hanya mampu menggeleng. "Tapi ia berlaku dalam rumah saya. Ketua, orang akan ingat sampai bila-bila. Nama saya akan terikat dengan periuk tu selamanya." Ketua kampung terdiam. Dia tahu kata-kata itu ada benarnya. Dalam komuniti kecil, berita buruk selalunya lebih lekat daripada kebaikan yang dibuat bertahun-tahun. Tetapi dia juga tahu Makcik Aminah perlukan sokongan. Yang penting sekarang, kebenaran mesti ditegakkan. Kalau Azman bersalah, biar undang-undang yang tentukan. Jangan biarkan Makcik pikul beban yang bukan milik Makcik. Di luar, suara kanak-kanak masih kedengaran sayup-sayup, bercerita tentang kari daging misteri dengan nada ketakutan. Bayang-bayang kengerian itu telah tertanam jauh di dalam hati mereka. Dan malam itu, komuniti yang dahulunya meriah dengan gelak tawa telah menjadi tempat yang dipenuhi bisikan dan doa-doa perlahan. Keesokan paginya, berita dari balai polis tersebar lebih pantas daripada angin. Hasil siasatan awal makmal forensik menemui kesan tisu manusia di dalam periuk yang dibawa oleh Azman. Bukan hanya tulang, tetapi cebisan tisu lembut yang mempunyai gentian yang sangat jelas bukan milik haiwan. Berita itu seolah-olah menghentam seluruh komuniti. Di setiap lorong, dari kedai kopi hingga ke pondok kecil di hujung kampung, orang hanya bercakap tentang satu perkara, periuk kari berdarah itu. "Ya Allah, jadi betullah apa yang ketua kampung syak semalam," kata seorang lelaki tua dengan wajah pucat. "Habis tu budak perempuan tu, Nurul Huda?" tambah seorang lagi dengan suara bergetar. Nama Nurul Huda menjadi bayang-bayang yang menghantui. Gadis remaja yang dikenali sebagai seorang yang sopan dan rajin membantu ibunya di kedai runcit itu kini seolah-olah muncul dalam setiap bisikan penduduk. Tiada siapa yang berani mengatakannya dengan jelas, tetapi jauh di dalam hati hampir semua orang percaya bahawa Nurul Huda adalah mangsanya. Di rumah papan yang sunyi, Makcik Aminah duduk di anjung. Pandangannya kosong, matanya bengkak kerana menangis semalaman. Setiap orang yang lalu lalang akan menoleh. Ada yang memandang dengan rasa simpati, ada yang berbisik sambil menuding jari. "Kesian Makcik Aminah tu, dah tua-tua kena hadap benda macam ni. Tapi macam mana pun benda tu jadi kat rumah dia." Bisikan-bisikan itu menusuk telinganya. Walaupun perlahan, Makcik Aminah merasakan dadanya semakin sesak. Dia bukan pesalah, tetapi seolah-olah seluruh aib itu telah mencemarkan dirinya hanya kerana Azman adalah menantunya. Petang itu, ketua kampung datang membawa berita baru. Dia duduk di kerusi rotan dan berkata dengan nada berhati-hati, "Makcik, saya baru balik dari balai. Keputusannya dah jelas. Itu memang daging manusia.
Polis juga dah periksa tanah pada kasut si Azman dan ia sepadan dengan sampel lumpur dari kawasan asrama belakang terusan sana. Makcik Aminah menekuk mukanya dengan kedua-dua belah tangan. Tangisannya pecah lagi, badannya terhinggut-hinggut. Ya Allah, jadi semua ni betul. Benda tu semua dibawa masuk ke dalam rumah aku. Ketua kampung cuba menenangkan, memeluk bahunya perlahan. Makcik, jangan salahkan diri sendiri. Kalau bukan sebab makcik yang menjerit semalam, mungkin orang kampung tak tahu apa yang berlaku. Makcik dah tolong selamatkan ramai orang lain. Tetapi hati wanita tua yang hancur itu tidak mudah dipujuk. Dia merasakan rumah kecilnya telah dicemari buat selamanya. Setiap papan di rumah itu seolah-olah menyimpan bau busuk dari periuk tersebut. Malam itu, surau komuniti dipenuhi orang ramai. Mereka datang untuk solat hajat dan berdoa. Sebahagiannya mendoakan keselamatan Nurul Huda. Suasananya senyap, hanya dipecahkan oleh esakan beberapa orang wanita. Kanak-kanak dilarang keluar rumah pada waktu malam. Orang dewasa menutup pintu rumah mereka dengan rapat. Komuniti yang dahulunya meriah dengan gelak tawa kini menjadi muram. Bayangan periuk kari daging itu menjadi mimpi ngeri bersama, meninggalkan ketakutan yang melekat di hati semua orang. Di balai polis, suasana di bilik soal siasat penuh dengan ketegangan. Cahaya lampu pendar fluor disailing menerangi wajah pucat Azman. Tangannya digari di atas meja besi. Dua orang pegawai penyiasat berhadapan dengannya dengan fail case yang tebal dan gambar-gambar bahan bukti terletak di atas meja. Azman, suara seorang pegawai kedengaran tegas dan penuh tekanan. Hasil makmal dah jelas. Daging dalam periuk yang kau bawa tu bukan daging haiwan. Ada tisu manusia. Sekarang, cakap dari mana kau dapat benda tu? Azman ketawa kering, cuba menyembunyikan rasa gugupnya. Tuan semua dah salah faham. Itu cuma daging anjing. Saya beli murah-murah kat jeti. Makmal pun boleh buat silap. Pegawai yang seorang lagi mengetuk jari di atas meja, merenungnya tajam. Jangan cuba nak putar belit. Kasut kau penuh dengan lumpur dan tanah tu sepadan dengan sampel dari belakang asrama dekat terusan. Tambahan pula, ada saksi nampak kau galas guni besar pada malam sebelum Nurul Huda hilang. Kau ingat semua orang buta ke? Apabila mendengar nama Nurul Huda, riak wajah Azman sedikit berubah. Tetapi dia cepat-cepat mengalihkan pandangannya, cuba berlagak biasa. Guni tu, cuma ada barang-barang lama. Saya memang biasa kutip barang lama untuk dijual. Tuan sengaja nak kenakan saya sebab saya ada gaduh dengan orang kat jeti, kan? Para pegawai penyiasat saling berpandangan. Mereka tahu Azman sedang cuba mengalih topik, tetapi bukti yang terkumpul semakin jelas. Hanya menunggu masa sebelum pembohongannya runtuh. Seorang pegawai mengambil sekeping gambar kecil. Ia adalah cebisan kain dari baju sekolah yang ditemui berhampiran terusan. Tengok ni, kami jumpa benda ni tak jauh dari tempat kau lalu. Kau masih nak cakap kau tak tahu apa-apa. Azman terdiam. Dahinya basah dengan peluh walaupun bilik itu sejuk. Dia menggigit bibir dan menunduk, tetapi masih cuba berkeras. Saya tak tahu. Itu bukan urusan saya. Suasana di bilik soal siasat menjadi berat, dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Sementara itu, di komuniti kecil berhampiran jeti, Makcik Aminah semakin tenggelam dalam kesedihan. Sejak kejadian itu, dia jarang sekali keluar rumah. Dia hanya mampu duduk di anjung rumah papannya, merenung kosong ke arah jalan yang basah, di mana orang ramai lalu lalang. Setiap kali ada yang melintas, dia merasakan pandangan mereka menusuk. Ada yang berbisik perlahan, itulah dia, rumah periuk kari tu. Kesian makcik tu, tapi menakutkan juga. Bisikan itu membuatkan dadanya sesak. Dia tahu mereka tidak berniat menyakitinya, tetapi telinganya sudah terlalu sensitif. Dia merasakan setiap perkataan adalah tuduhan, setiap pandangan adalah hukuman. Malam-malamnya bertukar menjadi panjang dan dipenuhi air mata. Dia teringat wajah Nurul Huda, gadis remaja yang selalu menyapanya dengan sopan setiap kali melintas di hadapan rumah. Dia juga teringat arwah suaminya. Jika suaminya masih hidup, mungkin dia tidak perlu menghadapi semua ini seorang diri. Ketua kampung, satu-satunya orang yang masih rajin menziarahinya, cuba memberi semangat. Petang itu, dia datang membawa sebungkus nasi panas. Makanlah sikit, makcik. Jangan biarkan diri itu jatuh sakit. Seluruh kampung tahu makcik tak bersalah. Tetapi Makcik Aminah hanya mampu menggeleng, air mata membasahi pipi. Tapi ia tetap kenyataan, Ketua. Orang akan ingat saya sebab periuk tu. Rumah ni nama saya semuanya dah tercemar. Ketua kampung mengeluh panjang. Dia tahu luka di hati Makcik Aminah sukar untuk diubati. Di luar, hujan mula turun lagi. Seolah-olah langit turut menangisi nasib wanita tua yang terperangkap dalam lingkaran dosa orang lain.
Di bilik soal siasat balai polis, Azman mula hilang ketenangannya. Peluh membasahi dahinya, matanya melilau dan suaranya tidak lagi segagah tadi. Para pegawai penyiasat memerhatikannya dengan tajam, menyusun soalan satu persatu, menekan titik lemah yang cuba disembunyikannya. Azman, seorang pegawai, berkata dengan nada tenang tetapi menusuk. Malam sebelum Nurul Huda hilang, ada saksi nampak kau di kawasan terusan dengan guni besar. Kasut kau pun berlumpur dari sana. Sekarang jawab jujur, apa ada dalam guni tu? Azman bergerak-gerak di atas kerusi, cuba berlagak tenang. Barang lama, tuan tak ada bukti lain. Pegawai yang seorang lagi menolak sekeping gambar ke hadapannya. Gambar itu adalah cebisan kain dari baju sekolah yang ditemui di tepi terusan. Warnanya kotor, tetapi lencana sekolah masih jelas kelihatan. Nurul Huda satu-satunya pelajar sekolah ni yang hilang minggu ni, kata pegawai itu. Dan cebisan kain ini dijumpai betul-betul di laluan yang kau lalu. Kau masih nak cakap kau tak tahu? Azman menelan air liur. Tangannya yang digari bergetar perlahan. Dia mahu bercakap, tetapi lidahnya kelu. Buat pertama kalinya, pandangannya tidak lagi mencabar, tetapi penuh dengan kebimbangan. Para pegawai penyiasat perasan perubahan itu. Mereka memberi isyarat sesama sendiri lalu terus menekan. Kami tahu kau ada hutang judi yang besar dengan Samsung di Jeti. Adakah perkara ini ada kaitan? Baik kau cakap sekarang. Lagi lama kau diam, lagi berat hukuman kau nanti. Azman terdiam lama, kemudian menunduk. Suara perlahan keluar dari bibirnya, hampir tidak kedengaran. Saya tak sengaja. Ayatnya terputus. Kemudian dia menggeleng laju. Tak, saya tak tahu apa-apa. Jeritnya, cuba menyembunyikan pengakuannya tadi. Tetapi pegawai penyiasat tahu retakan itu sudah muncul, hanya masa yang akan memaksa kebenaran terkeluar. Sementara itu, di komuniti berhampiran Jeti, suasana bertukar menjadi suram. Malam itu, surau kecil dipenuhi penduduk. Mereka berkumpul untuk solat hajat, membaca doa selamat untuk Nurul Huda. Suara doa bergema perlahan, bercampur dengan esakan para ibu yang merasa seolah-olah kehilangan anak perempuan mereka sendiri. Puan Sakinah duduk di barisan hadapan. Wajahnya tersembam pada selendang. Bahunya terhinggut-hinggut menahan tangis. Jiran-jiran memegang tangannya, cuba memberi kekuatan. Di luar surau, hujan turun renyai-renyai, menambahkan lagi suasana yang syahdu dan menyedihkan. Makcik Aminah tidak menyertai majlis malam itu. Dia hanya mampu duduk di dalam rumah, memeluk dirinya di sudut bilik. Dari jauh, dia mendengar suara doa penduduk kampung dari pembesar suara surau. Hatinya semakin hancur. Ya Allah, kenapa semua ini mesti berlaku di rumah aku? Kenapa melalui keluarga aku? Bisiknya berulang kali. Air matanya membasahi sejadah usang di hadapannya. Setiap kali mendengar alunan doa, dia merasa semakin kedil dan terasing. Walaupun semua orang tahu dia tidak bersalah, rasa aib dan beban di hati membuatkan dia merasa bersalah juga. Nama baik yang dijaganya seumur hidup kini hancur dalam sekelip mata kerana sebuah periuk terkutuk. Dan di luar sana, doa penduduk kampung terus bergema, menjadi saksi bahawa komuniti kecil itu kini diikat oleh luka yang sama, luka kehilangan, luka kengerian dan luka ketakutan yang sukar untuk disembuhkan. Di balai polis, siasatan kes kehilangan Nurul Huda semakin intensif. Pasukan forensik yang turun ke lokasi membawa pulang satu lagi bahan bukti baru, sebuah beg sekolah yang ditemui di tepi terusan, tidak jauh dari kawasan asrama yang sering dikunjungi Azman. Beg itu penuh dengan lumpur dan basah lencun, tetapi di dalamnya masih ada beberapa buah buku latihan. Di muka depannya tertulis nama dengan jelas, Nurul Huda binti Sulaiman. Beg itu diletakkan di atas meja soal siasat. Seorang pegawai menolaknya ke arah Azman. Kau kenal benda ni? Soalnya dengan nada tegas. Wajah Azman serta-merta pucat lesi. Tangannya yang digari menggigil. Dia cuba mengalihkan pandangan tetapi matanya terpaku pada beg itu terlalu lama. Pegawai penyiasat tidak terlepas pandang perubahan kecil itu. Azman, pegawai itu menyambung, suaranya semakin berat. Beg ni dijumpai di tempat yang sama dengan kesan tapak kasut kau. Ada orang nampak kau di situ pada malam sebelum Nurul Huda hilang. Kau masih nak cakap kau tak tahu apa-apa? Azman menelan air liur. Peluh sejuk mula mengalir dari pelipisnya. Dia membuka mulut, kemudian menutupnya semula. Beberapa saat berlalu dalam senyap, hanya dipecahkan oleh bunyi kipas lama yang berdesing di sudut bilik. Akhirnya, dia cuba bersuara. Itu bukan barang saya, katanya tergagap-gagap. Mungkin ada orang lain yang buang kat situ.
Pegawai yang seorang lagi menghentak meja dengan kuat. Jangan menipu. Saksi nampak kau galas guni besar, lalu lorong tu. Dan sekarang barang ni muncul di tempat yang sama. Kau ingat semua orang bodoh ke? Azman bangun tergesa-gesa, meronta walaupun tangannya digari. Saya tak bunuh sesiapa. Saya cuma lalu, jeritnya. Suaranya pecah antara marah dan putus asa. Pegawai penyiasat memandangnya dengan dingin. Kalau macam tu, jelaskan pada kami apa isi guni yang kau bawa malam tu. Soalan itu membuatkan Azman terdiam lama. Nafasnya tercungap-cungap, matanya merenung meja dengan pandangan kosong. Dia menggerakkan bibirnya, tetapi tiada perkataan yang keluar. Buat pertama kalinya, benteng pertahanan yang dibinanya mula runtuh. Di komuniti berhampiran jeti, berita penemuan beg Nurul Huda tersebar dengan pantas. Penduduk kampung semakin yakin tragedi telah menimpa gadis remaja itu. Suasana muram menyelubungi setiap rumah. Kanak-kanak dilarang keluar rumah pada waktu malam, pintu rumah ditutup lebih awal dari biasa dan bisikan kesedihan kedengaran di mana-mana. Kesian Nurul Huda. Budak tu baik sangat, rajin tolong mak dia. Ya Allah, semoga dia ditemui segera. Sementara itu, Makcik Aminah semakin tenggelam dalam penderitaan. Sejak berita baru itu sampai, badannya menjadi lemah. Dia hampir tidak makan apa-apa selama 2 hari, hanya minum air kosong untuk bertahan. Ketua kampung yang datang menghantar makanan merasa sangat bimbang. Makcik kena makan. Jangan biarkan diri itu jatuh sakit, pujuknya sambil menghulurkan semangkuk bubur panas. Tetapi Makcik Aminah hanya mampu tersenyum nipis. Saya dah terlalu penat, Ketua. Hidup saya ni asyik kehilangan. Suami saya pergi dulu, anak perempuan jauh di KL. Sekarang, menantu pula bawa air ke rumah ni. Saya dah tak larat. Air matanya mengalir tidak henti-henti. Dia terbaring lesu di atas katil rotan, wajahnya pucat. Ketua kampung hanya mampu duduk di sisinya, menepuk bahunya perlahan. Makcik jangan putus asa, makcik tak buat salah apa-apa. Sebaliknya, makcik kena kuat supaya semua orang tahu masih ada kebenaran di sebalik pembohongan. Tetapi kata-kata itu sukar untuk meresap ke dalam hati wanita tua yang merasakan hidupnya telah hancur. Dari jauh, suara doa dari surau kedengaran sayup-sayup. Penduduk kampung sedang berdoa untuk keselamatan Nurul Huda. Suara itu yang selalunya membawa ketenangan, malam ini hanya membuatkan hati Makcik Aminah semakin pedih. Di dalam rumah kecilnya, dia menutup muka dengan kain selendang, berbisik perlahan, Ya Allah, hilangkanlah aib ini daripadaku. Aku sudah tidak tertanggung lagi. Malam itu, di balai polis, siasatan ke atas Azman semakin tegang. Cahaya pendar fluor yang dingin menerangi peluh yang membasahi wajahnya. Dia duduk di atas kerusi besi, tangannya masih digari, sementara 2 orang pegawai penyiasat merenungnya tajam dari seberang meja. Di atas meja itu, fail kes yang tebal bertimbun bersama gambar-gambar bahan bukti. Pegawai pertama membuka fail, lalu mengeluarkan beg sekolah yang kotor dan basah itu. Tengok betul-betul Azman, katanya dengan suara yang dalam. Beg ni dijumpai di tepi terusan, tak jauh dari kawasan asrama yang kau selalu pergi. Mata Azman terbeliak. Pandangannya terpaku pada beg itu, kemudian dia cepat-cepat mengalihkan muka. Tangannya yang digari menggigil. Pegawai yang seorang lagi segera menambah, dalam beg ni ada buku latihan atas nama Nurul Huda binti Sulaiman. Kau kenal budak ni kan? Budak perempuan yang hilang minggu lepas. Keheningan memenuhi bilik, hanya dipecahkan oleh bunyi jam dinding dan kipas lama. Azman cuba menelan air liur. Bibirnya bergerak tetapi tiada suara yang keluar. Akhirnya, dia cuba membela diri. Saya tak tahu. Mungkin ada orang lain buang kat situ. Pegawai penyiasat menghentak meja dengan kuat. Jangan menipu. Saksi nampak kau malam tu galas guni besar, lalu lorong dekat terusan. Kasut kau pun penuh lumpur dari tempat yang sama. Kau ingat semua ni kebetulan ke? Azman bangun separa, rantai garinya berbunyi. Saya tak bunuh sesiapa. Ini bukan salah saya. Saya cuma lalu. Jeritnya, suaranya pecah di udara. Para pegawai penyiasat tetap tenang, merenungnya tanpa berkelip. Kalau bukan salah kau, jelaskan pada kami, apa isi guni yang kau bawa malam tu? Soalan itu membuatkan Azman terdiam lama. Pandangannya menunduk, nafasnya tercungap-cungap. Bibirnya bergerak seolah-olah mahu mengatakan sesuatu, tetapi dia segera menggelengkan kepala. Tak, saya tak tahu apa-apa. Jawabnya cemas.
Tetapi para pegawai penyiasat dapat melihat dengan jelas bahawa benteng pertahanannya mula runtuh. Di komuniti kecil berhampiran jeti, berita penemuan beg Nurul Huda tersebar serta-merta. Suasana yang tadinya muram kini bertukar menjadi kesedihan yang mendalam. Penduduk kampung berbisik-bisik di kedai kopi, di surau, malah di jalan-jalan yang basah. Kesiannya Nurul Huda. Budak tu sopan, rajin tolong mak dia. Kalau beg dia dah jumpa dekat terusan, mungkin. Tiada siapa yang berani menghabiskan ayat itu. Mereka hanya mampu mengeluh panjang. Nama Nurul Huda kini menjadi doa yang tidak putus-putus. Para ibu bapa semakin mengawasi anak-anak mereka, melarang mereka keluar seorang diri. Lorong-lorong di komuniti itu terasa lebih sunyi dari biasa. Di rumah papan usang, Makcik Aminah semakin tenggelam dalam kesedihan. Badannya lemah, selera makannya hilang. Selama 2 hari, dia hampir hanya minum air kosong tanpa menjamah sebarang makanan. Pagi itu, ketua kampung datang membawa sebungkus bubur panas. Makanlah sikit, makcik, katanya bimbang. Kalau makcik jatuh sakit, siapa lagi yang nak kuat hadapi semua ni? Makcik Aminah tersenyum pahit, matanya kosong. Saya dah terlalu penat, ketua. Hidup saya dari dulu asyik kehilangan. Masa suami saya meninggal, saya boleh tahan. Masa anak perempuan saya pindah ke KL, saya masih kuat. Tapi kali ni, saya tak tahan lagi. Rumah saya, nama baik saya, semuanya hancur. Air matanya mengalir tidak henti-henti, membasahi selendang usang yang dipakainya. Ketua kampung duduk di sebelahnya, menepuk bahunya perlahan. Ingat, makcik bukan pesela. Sebaliknya, sebab makcik yang menjerit hari itu, kebenaran terbongkar. Jangan salahkan diri sendiri. Tetapi kata-kata itu hanya menambahkan lagi sesak di dada Makcik Aminah. Dia merasakan rumah kecilnya telah dicemari selamanya. Dinding papan, meja makan, malah lantai yang masih ada kesan lumpur itu seolah-olah menyimpan bau ngeri dari periuk tersebut. Malam itu, suara doa dari surau kedengaran lagi melalui pembesar suara. Penduduk kampung berkumpul untuk mendoakan keselamatan Nurul Huda. Suara itu, yang biasanya membawa ketenangan, kali ini membuatkan hati Makcik Aminah semakin berat. Dia berbisik perlahan di atas sejadahnya, "Ya Allah, jika ini ujianmu, berilah aku kekuatan. Tetapi jika ini hukumanmu, angkatlah aib ini daripadaku. Aku tidak tertanggung lagi." Dan malam itu, komuniti kecil di tepi jeti itu kembali tenggelam dalam kesunyian yang dipenuhi duka. Di bilik soal siasat balai polis, malam itu terasa semakin panjang. Cahaya pendaflua menerangi bilik sempit yang berdinding kusam. Azman duduk di kerusi besi, badannya kelihatan lesu, wajahnya pucat dan tangannya masih digari. Sejak pagi, dia disoal siasat tanpa henti. Kini, suaranya serak, tetapi matanya masih cuba melawan. 2 orang pegawai penyiasat yang duduk di hadapannya saling berpandangan. Mereka tahu lelaki ini hampir kehabisan tenaga. Hanya perlukan satu tolekan terakhir dan kebenaran akan terkeluar. Azman, seorang pegawai, berkata dengan nada mendatar, "Semua bukti dah tunjuk ke arah kau. Kasut kau berlumpur dari tepi terusan. Ada saksi nampak kau galas guni besar. Dan sekarang, beg Nurul Huda pun dijumpai di tempat yang sama. Kau masih nak cakap kau tak tahu apa-apa?" Azman terdiam. Nafasnya berat, jari jemarinya mengetuk meja dengan gugup. Dia cuba ketawa, tetapi bunyinya kedengaran kering. "Tuan cuma nak perangkap saya. Semua tu kebetulan." Pegawai yang seorang lagi segera menolak gambar beg Nurul Huda yang berlumpur dan cebisan kain baju sekolah ke hadapannya. "Masih nak kata kebetulan? Nurul Huda hilang dan barang-barangnya dijumpai di laluan yang sama dengan jejak kau. Jangan jadi bodoh, Azman. Cakap sekarang atau hukuman kau akan lebih berat." Wajah Azman memerah. Dia menunduk, kemudian mengangkat muka semula. "Saya tak sengaja," katanya perlahan, hampir tidak kedengaran. Pegawai pertama segera mencondongkan badannya ke hadapan. "Tak sengaja apa? Ceritakan pada kami." Azman terdiam lama. Bibirnya bergetar. Tiba-tiba dia menjerit sekuat hati. "Itu kemalangan. Saya tak nak bunuh sesiapa." Suara itu bergema di seluruh bilik, membuatkan kedua-dua pegawai itu saling berpandangan dengan pantas. Perkataan kemalangan sudah cukup untuk membuktikan dia tahu lebih daripada apa yang diakuinya. Tetapi, seolah-olah menyedari kebodohannya, Azman segera menggelengkan kepala. Tak, saya tak cakap apa-apa. Tuan yang paksa saya. Saya tak bersalah." Jeritnya lagi, cuba menutup kesilapannya. Walaupun dia menafikannya semula, para pegawai penyiasat tahu benteng pertahanannya telah runtuh, hanya menunggu masa untuk memerah keluar pengakuan penuh dari mulutnya.
Sementara itu, di komuniti kecil berhampiran jeti, suasana semakin panas. Berita dari Balai Polis tersebar mengatakan Azman hampir mengaku penduduk kampung berkumpul di kedai kopi. Ada yang berwajah bengis, ada yang hanya mampu menggeleng kepala dengan sedih. Kalau betul dia yang buat, hukum seberat-beratnya. Jangan bagi muka, kata seorang lelaki dengan kuat. Ya, tambah seorang lagi. Sebab perbuatan dia, nama kampung kita jadi busuk. Budak-budak pun takut nak keluar rumah. Orang luar pandang serong pada kita. Semua ni sebab si Azman tu seorang. Tetapi bukan semua berpendapat begitu. Beberapa orang wanita yang mengenali Makcik Aminah sejak dulu berasa kasihan. Mereka tahu betapa susahnya hidup wanita tua itu. Janganlah salahkan Makcik Aminah. Dia tak tahu apa-apa. Dia pun mangsa juga, kata seorang wanita perlahan. Tapi semua ni jadi kat rumah dia. Bantah seorang lagi, masih ragu-ragu. Perdebatan kecil itu mula memecah belahkan penduduk. Ada yang sangat marah dan menuntut keadilan, ada yang menangis mengenangkan nasib Makcik Aminah, seorang balu tua yang sudah banyak menderita, kini terpaksa menanggung aib perbuatan menantunya pula. Di rumah papan usang, Makcik Aminah semakin rapuh. Sejak berita tentang penemuan beg Nurul Huda, dia hampir tidak keluar dari bilik. Dia hanya duduk di atas katil rotan, memeluk lutut dan merenung pelita minyak yang malap dengan pandangan kosong. Setiap bisikan penduduk sampai ke telinganya. Itulah rumah periuk kari itu. Kesian tapi memalukan juga. Kalau bukan sebab si Azman, nama baik dia takkan tercemar. Semua bisikan itu menusuk hatinya. Dia menutup telinga, tetapi suara-suara itu masih kedengaran di dalam kepalanya. Malamnya panjang dan penuh air mata. Ketua kampung jiran setianya datang menziarah lagi petang itu, membawa ubat dari klinik dan sebungkus nasi. Makanlah, Makcik. Badan Makcik makin lemah. Jangan biarkan penyakit lain datang. Makcik Aminah hanya mampu menggeleng perlahan. Saya dah tak ada tenaga, Ketua. Hidup saya asyik kehilangan. Masa suami saya meninggal, saya masih kuat. Masa anak perempuan saya pergi jauh, saya masih sabar. Tapi kali ni, saya tak tahan lagi. Nama baik saya, rumah saya, semuanya hancur sebab satu periuk tu. Air matanya membasahi pipi berkedutnya sekali lagi. Ketua kampung menepuk bahunya perlahan, cuba memujuk. Makcik, Makcik, bukan pesalah. Sebaliknya, sebab Makcik yang menjerit hari itu, kebenaran terbongkar. Kalau tidak, mungkin si Azman tu masih bebas dan mungkin akan buat pada orang lain pula. Jangan salahkan diri sendiri. Tetapi, hati wanita tua itu sukar dipujuk. Dia hanya merenung lantai dengan pandangan kosong, badannya lemah. Malam itu, surau kembali dipenuhi penduduk. Mereka mengadakan solat hajat untuk Nurul Huda. Suara doa bergema, suasana yang syahdu bercampur dengan kesedihan membuatkan ramai yang menitiskan air mata. Puan Sakinah duduk di barisan hadapan, wajahnya tersembam pada selendang, bahunya terhinggut-hinggut menahan tangis. Beberapa orang wanita memeluknya, cuba memberi kekuatan. Sabar, Kak. Allah pasti akan tunjukkan kebenaran. Tetapi di luar surau, bisikan-bisikan kembali kedengaran. Ada yang berdoa agar kes ini cepat selesai. Ada yang menyumpah seranah Azman dengan penuh kebencian. Ada yang hanya menunduk diam, tidak mahu menambah beban Puan Sakinah. Komuniti itu kini benar-benar terbahagi antara kemarahan yang membara dan simpati yang mendalam, antara keinginan untuk membalas dendam dan keperluan untuk menjaga satu sama lain. Dan di Balai Polis, Azman masih duduk dengan wajah putus asa, menanti hari di mana lidahnya tidak lagi mampu menyimpan kebenaran yang pahit. Di bilik soal siasat Balai Polis, malam itu terasa sangat panjang. Azman duduk dengan wajah yang lesu, matanya bengkak, rambutnya kusut dan badannya tersandar lemah di kerusi besi. Setelah ditekan dengan bukti dan soalan selama berhari-hari, benteng pertahanannya akhirnya runtuh sepenuhnya. Para pegawai penyiasat memandangnya dengan sabar, menanti saat itu. Di atas meja, fail kes terbuka luas, mempamerkan gambar beg Nurul Huda, cebisan kain baju sekolah dan laporan makmal. Semuanya bagaikan bayang-bayang yang menghantui fikiran Azman. Azman, pegawai pertama berkata dengan nada tenang, "Kau kata itu kemalangan. Sekarang, ceritakan semuanya. Macam mana ia berlaku?" Azman menggigit bibir. Dia terdiam lama, nafasnya tersekat-sekat. Akhirnya dia mengeluh panjang, air mata mengalir tanpa disedari. Malam tu saya mabuk, katanya perlahan. Saya kalah judi kat jeti. Orang kejar saya minta hutang. Saya tak tahu nak buat apa. Saya jalan balik lalu lorong belakang asrama dan saya nampak Nurul Huda.
Pegawai yang seorang lagi segera mencatat. Lepas tu, kau buat apa? Azman menekuk mukanya dengan tangan yang digari. Dia nampak saya galas guni. Dia tanya saya bawa apa. Saya panik. Saya takut dia lapor pada orang. Dia terjatuh. Kepalanya terhantuk pada batu. Suasana di dalam bilik menjadi senyap serta-merta. Azman tersesak-esak. Bahunya terhinggut-hinggut. Saya tak sengaja nak bunuh dia. Saya cuma terkejut. Tapi bila saya tengok dia tak bergerak, saya jadi sangat takut. Saya bawa mayat dia ke kawasan dekat terusan. Pegawai pertama merenungnya tajam. Dan apa yang kau buat pada mayatnya? Azman menggigil. Suaranya hampir tidak kedengaran. Saya kerat. Saya nak hapuskan bukti. Saya bodoh. Saya fikir, kalau saya jadikan lauk, orang takkan tahu. Ayat itu membuatkan semua yang berada di situ terdiam, menahan kemarahan dan rasa jijik. Seorang anggota polis muda yang mendengar dari luar bilik terpaksa menunduk dan menekuk mulut. Azman terus menangis, suaranya pecah. Saya tak boleh tidur sejak hari itu. Wajah dia asyik menghantui saya, tapi saya dah buat. Saya fikir kalau saya bawa ke rumah mak mentua saya, orang akan percaya itu cuma daging biasa. Saya memang dah gila. Pegawai penyiasat mengetuk pen di atas meja. Semua pengakuan kau ni akan direkodkan. Kau sedarkan apa yang kau buat ni adalah pembunuhan yang kejam. Azman mengangguk perlahan, wajahnya tenggelam dalam air mata. Buat pertama kalinya, dia berhenti menafikan. Sementara itu, di komuniti kecil berhampiran jeti, berita pengakuan Azman sampai ke telinga penduduk. Malam itu, kedai kopi dipenuhi orang. Wajah mereka penuh dengan kemarahan. Ada yang menyumpah seranah, ada yang terdiam ngeri. Jadi betullah dia yang buat. Ya Allah, kejamnya dia buat macam tu pada Nurul Huda. Ini satu penghinaan besar. Nama baik kampung kita hancur. Tetapi di sebalik kemarahan, ada juga rasa simpati. Bukan untuk Azman, tetapi untuk Makcik Aminah. Wanita tua itu kini terbaring sakit di rumah. Badannya lemah, wajahnya pucat dan dia hampir tidak mampu bangun dari katil rotannya. Sejak berita itu sampai, semangatnya seolah-olah padam sepenuhnya. Beberapa orang jiran wanita datang menziarah, membawa makanan dan ubat. Tetapi Makcik Aminah hanya mampu tersenyum lemah, hampir tidak menjamah apa-apa. Saya malu pada semua orang, bisiknya perlahan kepada seorang jiran. Saya tak berani nak pandang muka sesiapa lagi. Ketua kampung yang setia berada di sisinya, duduk di sebelahnya sambil menggenggam tangannya. Makcik, jangan cakap macam tu. Sebaliknya, makciklah yang buat semua ni terbongkar. Kalau bukan sebab makcik, mungkin si Azman tu masih bebas. Tetapi Makcik Aminah hanya mampu menggeleng, air mata membasahi pipi. Tapi orang akan tetap ingat saya sebab periuk tu, bukan sebab kebaikan yang pernah saya buat. Malam itu, suara doa kedengaran lagi dari surau. Penduduk kampung mendoakan roh Nurul Huda. Suasana dipenuhi kesedihan, esakan kedengaran di mana-mana. Di rumah kecilnya, Makcik Aminah mendengar suara doa itu dari jauh. Dia memejamkan mata, berbisik perlahan di tengah-tengah tangisannya. Ya Allah, ampunilah gadis itu. Ampunilah aku. Berilah aku kekuatan. Tetapi badannya semakin lemah, jiwanya semakin rapuh. Jiran-jiran yang datang menziarah hanya mampu menggeleng sedih, tidak tahu berapa lama lagi wanita tua itu mampu menanggung aib besar yang bukan miliknya. Di balai polis, Azman telah menandatangani pengakuan bertulisnya secara rasmi. Wajahnya hancur, badannya lemah. Dia tahu hidupnya telah berakhir di sebalik tirai besi. Dan di kampung, nama Nurul Huda akan dikenang selamanya, manakala nama Makcik Aminah, walaupun tidak bersalah, akan tetap terikat dengan tragedi ngeri itu buat selama-lamanya. Hari itu, komuniti kecil di kampung Seri Damai diselubungi kabus tebal. Langit kelabu seolah-olah menangisi nasib gadis remaja yang akhirnya ditemui dalam keadaan tidak bernyawa. Selepas pengakuan Azman, pasukan pencari telah menyusuri kawasan terusan dan menemui sisa mayat Nurul Huda yang ditanam cetek di sebalik rimbunan semak. Berita itu menggegarkan seluruh komuniti. Mayat Nurul Huda dibawa pulang ke rumah ibu bapanya. Tangisan Puan Sakinah pecah apabila keranda ringkas diletakkan di tengah rumah. Anak ibu, kenapa kau pergi sekejam ni? Suaranya yang serak menggetarkan hati semua yang mendengar. Penduduk kampung melimpah ruah hingga ke halaman rumah. Kaum wanita duduk berkumpulan membaca doa, manakala kaum lelaki membantu menyediakan liang lahat di tanah perkuburan kampung. Kanak-kanak dilarang mendekat kerana suasana terlalu menyedihkan. Ketua kampung,
Dengan wajah yang muram, turut membantu menggali kubur. Tangannya terketar-ketar, peluh bercampur dengan air mata yang disembunyikannya. Budak ni tak patut mati macam ni, gumamnya perlahan kepada seorang jiran. Sementara itu, di rumah papan usang, Mak Cik Aminah hanya mampu mendengar berita dari jauh. Badannya terlalu lemah untuk menghadiri majlis pengebumian. Dia terbaring lesu di atas katil rotan. Wajahnya pucat, nafasnya perlahan. Seorang jiran wanita datang memberitahu berita. "Mak Cik, mereka dah jumpa Nurul Huda. Hari ni pengebumiannya." Air mata Mak Cik Aminah mengalir lagi membasahi pipi. "Ya Allah, kasihan budak tu. Kalau boleh putar masa, aku takkan benarkan si Azman tu masuk rumah aku." Ketua kampung yang duduk di sebelahnya menggenggam erat tangan berkedutnya. "Mak Cik, jangan salahkan diri sendiri. Semua orang tahu siapa pelakunya. Sebaliknya, Mak Cik lah yang membuka jalan kepada kebenaran." Tetapi Mak Cik Aminah hanya mampu menggeleng lemah. "Tapi orang akan tetap ingat, periuk tu ada dalam rumah aku. Nama aku akan terikat dengan darah budak tu selamanya." Di tanah perkuburan, suasana semakin hiba. Apabila keranda Nurul Huda diturunkan ke dalam liang lahat, tangisan penduduk kampung kedengaran serentak. Puan Sakinah hampir rebah, jiran-jiran terpaksa memapahnya. Bacaan Tolkien bergema. Setiap ayatnya terasa berat, seolah-olah langit turut menangis bersama. Tetapi di antara bacaan Tolkien, bisikan-bisikan mula kedengaran di kalangan penduduk. "Kes ni takkan dilupakan. Nama kampung kita akan dipandang serong lama. Kesian Mak Cik Aminah, tapi macam mana pun dia mak mentua pembunuh tu. Orang luar tak peduli semua tu. Sepatutnya dari awal lagi dia tolak si Azman tu, jangan bagi masuk rumah." Kata-kata itu sampai ke telinga penduduk lain menimbulkan perdebatan. Ada yang marah apabila mendengar Mak Cik Aminah dipersalahkan. Ada yang bersetuju. "Janganlah kejam sangat. Mak Cik Aminah tak tahu apa-apa. Dia pun mangsa juga," kata seorang wanita sambil menahan air mata. "Tapi semuanya jadi kat rumah dia. Nama baik kampung kita pun terjejas. Sebab ni, balas seorang lelaki dengan nada tegas." Perpecahan kecil mula terbentuk. Ada yang fokus menuntut keadilan untuk Nurul Huda. Ada yang bimbangkan keadaan Mak Cik Aminah. Malam selepas pengebumian, surau dipenuhi penduduk yang datang untuk majlis tahlil. Suara zikir bergema, sedikit sebanyak menenangkan hati. Tetapi, rasa marah dan kecewa masih terasa di udara. Di luar surau, beberapa orang pemuda berbual dengan nada yang lebih tinggi. "Kita tak boleh diam. Orang macam si Azman tu patut dihukum mati, biar jadi pengajaran." Sementara itu, di anjung rumahnya, Mak Cik Aminah mendengar suara tahlil dari pembesar suara surau. Air matanya tidak berhenti mengalir. Badannya semakin lemah, setiap nafas terasa berat. Ketua kampung cuba memujuknya. "Mak Cik, biar orang nak kata apa. Yang penting, Tuhan tahu Mak Cik tak bersalah." Mak Cik Aminah merenung sailing rumah dengan pandangan kosong. "Tapi manusia hanya nampak apa yang di luar, Ketua, dan aku akan diingati sebagai mak mentua seorang pembunuh selamanya." Suasana menjadi sunyi, hanya ditemani bunyi hujan renyi-renyai yang menjadi teman dalam kesedihannya. Hari-hari berikutnya, komuniti itu tidak lagi sama. Kanak-kanak masih takut bermain di lorong-lorong sempit. Orang dewasa masih berbisik-bisik apabila melintasi rumah Mak Cik Aminah. Nama Nurul Huda dikenang dengan doa, manakala nama Azman disebut dengan kemarahan. Dan Mak Cik Aminah, dia semakin kerap jatuh sakit. Badannya kurus, semangatnya hilang. Tetapi di sebalik penderitaan itu, sebahagian penduduk mula sedar dia tidak sepatutnya dipersalahkan. Rasa simpati terhadapnya perlahan-lahan kembali, walaupun bayangan periuk terkutuk itu masih melekat dalam ingatan semua orang. Beberapa minggu berlalu sejak pengebumian Nurul Huda. Komuniti kecil di Kampung Seri Damai perlahan-lahan kembali kepada rutin harian, tetapi bayang-bayang tragedi itu masih melekat kuat. Setiap kali orang melintasi rumah papan Mak Cik Aminah, mereka tidak dapat menahan rasa ngeri. Walaupun periuk itu telah lama dibawa polis, seolah-olah bau hanyirnya masih terlekat pada dinding rumah. Azman kini ditahan di penjara sementara, menunggu perbicaraan. Berita pengakuannya tersebar luas, dimuatkan di akhbar tempatan dan kedengaran sehingga ke negeri-negeri lain. Namanya menjadi simbol kekejaman dan kesnya menjadi peringatan bahawa jenayah boleh berlaku di mana-mana, dilakukan oleh sesiapa sahaja walaupun orang yang kelihatan biasa. Di kampung, penduduk mula cuba menyusun semula kehidupan. Kanak-kanak perlahan-lahan kembali bermain di lorong-lorong walaupun masih menoleh dengan rasa takut sesekali. Para ibu kembali membuka kedai runcit kecil mereka. Para bapa kembali bekerja di jeti.
Tetapi setiap kali hujan turun, bisikan tentang kari berdarah itu kembali kedengaran. Mak Cik Aminah yang tidak pernah melakukan kesalahan menjadi orang yang paling menderita. Badannya lemah, langkahnya perlahan. Walaupun sebahagian penduduk mula menunjukkan simpati, dia masih merasa terasing. Orang kenal aku sebab tragedi itu, bisiknya kepada ketua kampung pada suatu petang. Bukan sebab aku pernah tolong orang atau kongsi makanan dengan budak-budak. Semua kebaikan tu hilang, ditelan aib yang bukan milik aku. Ketua kampung memandangnya dengan simpati. Makcik, manusia selalunya lupa kebaikan, tapi Tuhan tak pernah lupa. Jangan rasa diri itu tak berharga. Sebaliknya, sebab makcik berani menjerit hari itu, kebenaran terbongkar. Nurul Huda dapat keadilan walaupun sedikit terlambat. Air mata makcik Aminah mengalir di pipi. Dia tahu kata-kata itu benar, tetapi luka di hatinya terlalu dalam untuk sembuh dalam masa yang singkat. Malam itu, surau kembali mengadakan majlis doa selamat bersama. Kali ini bukan hanya untuk Nurul Huda, tetapi untuk seluruh penduduk, agar dijauhkan dari malapetaka yang serupa. Suasana lebih tenang. Suara doa bergema perlahan, membawa sedikit kedamaian. Imam yang memimpin bacaan doa berpesan, kita semua harus belajar dari tragedi ini. Jangan biarkan hati kita menjadi gelap kerana nafsu dan dosa. Jangan biarkan seorang yang sesat merosakkan nama baik seluruh keluarga, malah seluruh kampung. Penduduk terdiam. Ada yang menitiskan air mata. Kata-kata itu bukan hanya untuk Azman, tetapi menjadi peringatan untuk semua yang hadir. Masa berlalu, Mak Cik Aminah perlahan-lahan menerima kenyataan. Dia masih kerap sakit tetapi sudah mula keluar rumah sesekali. Dia menyapa kanak-kanak yang lalu lalang. Ada yang kembali mendekatinya. Malah ada yang membawa bunga kecil dari taman. Untuk nenek, semoga cepat sembuh, kata seorang budak perempuan dengan polos. Mak Cik Aminah tersenyum nipis buat pertama kalinya setelah beberapa minggu. Terima kasih Cu, semoga kamu semua jadi orang baik bila besar nanti. Senyuman itu, walaupun pudar, cukup untuk memberi harapan. Bahawa, walaupun masa lalunya dicemari oleh perbuatan orang lain, masih ada cahaya kecil di tengah kegelapan. Dan komuniti itu perlahan-lahan belajar untuk hidup dengan parutnya. Nama Nurul Huda dikenang dengan doa. Nama Azman dikenang dengan kemarahan. Dan nama Mak Cik Aminah dikenang dengan perasaan campur baur antara simpati dan hormat. Tragedi ini telah meninggalkan pengajaran yang mendalam bahawa jenayah selalunya tidak datang dari orang yang tidak dikenali, tetapi dari orang yang terdekat. Bahawa satu kesilapan boleh menghancurkan seluruh kehidupan, bukan sahaja pelaku, tetapi juga orang-orang yang tidak bersalah di sekelilingnya. Wahai para pendengar, dari kisah ini, kita diingatkan bahawa hidup ini penuh dengan ujian. Kejujuran, keikhlasan dan kasih sayang dalam keluarga adalah benteng terakhir yang akan menghalang kita dari terjerumus ke dalam kegelapan. Apabila hati manusia dikuasai nafsu, meja makan keluarga pun boleh bertukar menjadi neraka. Marilah kita menjaga diri, keluarga dan persekitaran kita dari anasir-anasir yang merosakkan. Jangan biarkan ketamakan dan keputusasaan membawa kita ke jalan yang salah. Dan jika ada insan di sekeliling kita yang rebah, jangan biarkan dia menarik kita jatuh ke dalam gaung bersamanya. Semoga kita semua mengambil iktibar dari kisah ini. Marilah kita sama-sama sedekahkan doa kepada mereka yang telah pergi dan jangan lupa untuk menjaga mereka yang masih ada di sisi kita. Jika kisah ini menyentuh hati anda, sila tinggalkan komen, kongsikan kepada rakan-rakan dan jangan lupa berikan sokongan dengan menekan butang suka dan ikuti agar lebih ramai lagi dapat belajar dari cerita ini. Rakan-rakan sekalian, jika anda mendengar sehingga ke saat ini, pasti banyak perasaan yang timbul, terkejut, marah, sedih atau mungkin simpati dengan nasib kes ini. Satu nyawa telah hilang, satu jenayah yang hampir sempurna hampir dilupakan. Tetapi dengan ketekunan pencari kebenaran, akhirnya keadilan ditegakkan. Apa pendapat anda tentang cara kes ini diselesaikan dalam cerita? Adakah ia satu keberanian atau kecuaian? Jika anda berada dalam situasi itu, apakah yang akan anda lakukan? Sila tinggalkan komen anda di bawah. Jika anda percaya kebenaran patut didedahkan, tekan 1. Jika anda merasakan ada sesuatu yang mencurigakan, tekan N0. Terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga anda sentiasa berada di pihak keadilan, walaupun jalannya tidak selalunya mudah.